Berhenti fikir, anda kena ada modal beribu untuk mula buat bisnes artikel. Hari ini, saya nak bongkarkan 7 senjata percuma yang buat kerja anda nampak macam pro dan boleh bantu anda jana sampai RM5,000 sebulan. Tak perlu kad kredit, tak perlu bayar 1 sen pun untuk bermula. Jom saya tunjukkan cara nak mula hari ini juga. Nombor pertama, gunalah Google Search pada bahagian People Also Ask untuk cari tajuk yang orang memang tengah cari. Lepas tu anda bawa tajuk tu ke ChatGPT versi percuma. Rahsia dia bukan pada versi tapi pada prompt yang kita bagi. Masukkan soalan tadi, suruh AI huraikan secara santai. Dengan cara ini, draft artikel anda nampak mahal. Tapi tunggu, dah ada artikel nak jual kat mana? Kejap lagi saya tunjukkan lubuknya. Supaya klien antarabangsa tak pandang rendah, pasanglah Grammarly percuma untuk auto check ejaan. Kemudian anda cantikkan artikel anda guna Canva. Cari template yang tak ada tanda pro. Ingat, klien suka artikel yang ada gambar. Dah ada artikel cantik, tapi macam mana nak pastikan orang bayar mahal? Saya akan bongkarkan rahsia itu kejap lagi. Susun artikel dalam Google Dokumen supaya senang edit guna phone. Tengok ini, bila tersusun macam ini, klien baru yakin nak bayar. Guna Google Sheet untuk rekod bayaran anda. Kalau buntu idea, guna answer WP. Dia akan tunjukkan apa yang audiens tengah tertanya-tanya sekarang. Idea tak akan habis kalau anda guna tool ini. Dulu saya pun rasa buntu sebab modal tak ada. Tapi bila saya mula gunakan software percuma ini, satu artikel saya berjaya jual dengan harga USD 100. Modal paling besar bukan duit, tapi ilmu yang betul. Sebab tu saya buat satu panduan khas untuk anda. Strategi langkah demi langkah supaya anda tak langgar dinding macam saya dulu. Sekarang pilihan di tangan anda. Teruskan klik di link description untuk grab panduan percuma itu sekarang. Kalau anda tak faham, komen nak tutorial kat bawah komen. Jangan lupa subscribe channel Aziz Hamid. Kita jumpa kat landing page nanti. Assalamualaikum.